Assalamualaikum hampa, welcome to my channel. Kali ni kami nak bawa hampa pergi dekat ban pecah yang terletak di Tanjung Pendang, Perak. Tapi sebelum tu kami nak singgah makan dulu dekat restoran terapung. Nampak tak? Cantik kan dia punya view daripada atas restoran ni. Nampak laut. Ni menu kami untuk hari ini. Nampak sedap kan? Jom makan. Semua fresh-fresh nah. Okay, dah settle makan, kami pun teruskan perjalanan kami ke ban pecah. Mari kami ceritakan hampa sikit dia punya pengenalan dan sejarah pasal ban pecah ni. Pada awal 1960-an, ban pecah hanyalah sebuah perkampungan petani dan nelayan. Bagi penduduk setempat, ban pecah adalah kisah duka penuh tragedi. Dari hari ke hari, ada saja tanah tempat mereka mencari rezeki musnah di depan mata. Hakisan menyebabkan tanah bendang dan rumah mereka runtuh, hanyut di bawah ombak deras. Amukan ganas laut itu berterusan sehingga ke tahun 1970-an. Pelbagai usaha dilakukan untuk menghentikan rebuhan badai dengan membina benteng dari tanah, pasir dan batu. Benteng inilah yang dinamakan ban. Kawasan sekitar runtuhan ini menarik minat warga tempatan untuk datang menunjukkan simpati serta menyaksikan fenomena alam yang tidak terdapat di sebelum ini. Setiap hujung minggu, tempat ini semakin ramai dikunjungi sehingga menjadi seakan kawasan rekreasi penduduk setempat. Waktu itu, kawasan ini sering disebut sebagai ban runtuh. Ban pecah juga selalu dikaitkan dengan sumpahan si anak yatim. Memang cerita ini sudah berlegar sekitar tahun 1960-an. Kononnya, cerita amukan laut ini adalah akibat sumpahan anak yatim yang teranaya. Harta peninggalan yang diamanahkan kepada bapa saudaranya tidak ditunaikan mengikut perjanjian asal. Dua beradik yatim piatu itu dibiarkan hidup merempat dan dinafikan hak mereka kepada hasil harta tersebut. Kedua-dua beradik ini kemudian melarikan diri ke tempat lain. Mengikut cerita, mereka ini berdoa agar bapa saudaranya yang zalim itu ditimpakan bala dan diberikan balasan sewajarnya. Maka dari situ, timbullah dan popularlah mitos sumpahan anak yatim kepada tragedi runtuhan tanah sawah di kawasan itu. Hingga ke hari ini, ban pecah semakin menjadi perhatian dan pelbagai aktiviti dah dijalankan seperti memancing, berkelah dan mainan layang terutamanya pada hujung minggu. Selain itu, kemudahan lain seperti surau, tandas dan kedai makan ada juga kat sini. Tengoklah cantik kan sunset daripada pantai ban pecah ni. Subhanallah. Siapa-siapa yang suka tengok sunset, bolehlah mai sini sambil-sambil boleh tenangkan fikiran dengan dengar bunyi ombak. Jom kita layan dulu view yang cantik ni dengan sunsetnya dan dengan bunyi deruan ombak. Okey, kami pun dah nak balik dah. Thank you for watching. Jumpa lagi dalam next video. Bye bye.